So pertama, which is berkenaan dengan kalau Tommy maklum, Datuk Seri Najib ada forum Transformasi Nasional 50 baru-baru ni, di mana dia mengajak ahli-ahli seniman. Lepas tu ada kontroversi sedikit lah, di mana Mud Over, saya rasa nama memang Mud Over, tu mesti tahulah. Lempang atau cuba untuk melempang David Teo apabila David Teo ingin mengajukan soalan kepada Datuk Seri Najib. Lepas tu adalah pihak-pihak yang berkata bahawa ini bukan dialog, sebab bila orang nak tanya soalan, padahal dia masih panggil Datuk Seri Najib Datuk Seri, cuma menaikkan suara sedikit, tapi itu pun dah diorang datang kena lempang. So apa ulasan Tun berkenaan isu tersebut? Yang pertama, perkara yang semacam ini tak pernah berlaku dahulu, tak pernah berlaku kepada saya ataupun Perdana Menteri yang lain sebelum daripada saya. Ini berlaku hanya di zaman Najib, kerana semua orang benci terhadap pemerintahannya. Tetapi apabila mereka bercakap, mereka akan menghadapi masalah. Umpamanya surat khabar sekarang ni sudah ditapis sehingga tidak ada news lagi. Demikian juga dengan TV3 dan lain-lain. Sebab itu apabila ada satu peluang untuk mereka bercakap, mereka cuba. Dan inilah hasil daripada percubaan untuk bercakap benda yang benar. Untuk bertanya soalan pun tak boleh, kena pukul. Saya tak tahu lah Mud Over ni siapa dia. Tetapi sepatutnya selepas dia lempang sekali itu dipisahkan. Tetapi saya nampak banyak orang beremam-beremam pukul David Teo ni. Ini memalukan seluruh kita di seluruh dunia. Perkara yang ini berlaku depan Perdana Menteri. Yalah, kemudian adalah cara-cara nak berbaik apa semua, tapi benda ni dah berlaku. Betul. Kalau dia berani, adakan lagi. Buka kepada semua orang. Kita nak tengok orang takut lempang atau tidak.